Ada ambuyat di sini, so ada macam-macam cecahan tempoyak. Ada pidada, ada durian, binjai dan apa tu lagi satu? Tak ingat. Pidada yang ni kot. Pidada. Binjai yang ini durian, ni binjai. Ini lagi satu buah tak ingat. Lepas tu nasi, kita ada nasi. Ini daging apa ni? Sorry. Itu daging-daging. Daging je lah, daging macam kari. Lepas tu ni Faiz. Lepas tu ni apa? Panso tapi daun panso. ayam kampung, daun dia campur daun pisang. Yang ni daun ubi. And then dia sayur lah. And then this kuih. Ya, warna-warni. So ni pinggan Amira, dia ambil apa? Mangga Mahathir. Oh, Namanya Mangga Mahathir. So, jom kita makan and kita tengok sedap ke tidak. Mesti sedap kan? Alright. kita pula tahu hal influencer macam mana. Lepas tu tadi Kau rasa macam need to get used to this. Masa pertandingan DJ Creative. Tak ada. Aimi dapat duit. Ya ke? Ha. Oh, and then kita ada bandung. Jom rasa. My first time eating ambuyat. Okay, bandung in my dia tak whole boleh life. lawan teh tarik. Di hati aku still teh tarik. This is our first time. Oh, first time ke? First time weh. Aku selalu tengok Makan je. ambuyat. Pusing. Tapi tak ada tips ya. Tengok ni. Pusing je. Okay, boleh. Dah. Pusing. Cukup ni. Dia tak nak jatuh. Itu masalah dia. Cukup ni. Okay, done. So ni. And then kita cicah. Yang mana tu? Tak tahu tu. Sedap. Yang ni kan dia cakap tadi. Aku yakin yang ni. Yang ni tempoyak durian. Tak makan durian. Kau ni. Binjai tu yang macam sedap. Okay, cuba rasa binjai. Bismillahirrahmanirrahim. Basically benda ni tempoyak campur buah-buahan lah. Kau apa sampai 2 mangkuk? Aku ambil kau punya ke? Kenapa punya? Aku Tak punya. punya ni kau punya. Sorry. Tak apa. Alah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ni. It's so addictive. Aku rasa. It's interesting. Okay. Kasih aku rasa benda lain dulu. Ni pidada kan? Okay. Bila aku tengok makan benda ni, aku nak muntah sekejap. Sumpah tak tipu. Kau ambil punya banyak. Cuba kau try cicah dengan kuah daripada daging tu. Sedap je. Kalau kau nak makan durian, biarlah dah try ni. Daging dia sedap. Sebab ambuyat tu rasa dia tak ada rasa pun. Ha. Kau tahu tak tekstur dia yang melekit tu? Dia orang kalau kat sana dia orang akan dengan ikan goreng. Ini dia. Kau tak ada Aku macam rasa aku nak muntah sebab aku bau durian tu. Ya. kau Kau tak makan durian kau tak Tak ambil ada ni. pelari sekejap kan. Aku macam nak muntah. Oh ya ke? Makan dengan kuah daging tu. Sedap je. Okay. Erika. Lepas tu tadi panggil Ajin. Puan tu cakap ambuyat ni tak payah kunyah. Dia telan terus. Ni ke dagingnya? Bukan. Yang baru pergi malam ni. Oh, daging kau lah. Daging aku. Sorry. Kedua ni binjai. Sekejap. Sebab yang ni basically semuanya ada durian kan? Tempoyak. Tapi tak tahulah dia orang punya term tempoyak tu maksudnya durian. Faham. Dia sedap. Faham. Aku tak makan tempoyak ke sebab tu aku tak ambil kuah ni. Ambuyat tu So sedap. actually makan ambuyat ni memang kena telan je weh baru macam rasa okey. Dan cicah yang betul. Ya, betul. Oh, sebab tu lah kalau macam jual dekat bazar kan, dia akan jual ikan ataupun daging. Sup. Ha. Aku suka cicah benda-benda ni. Ya ke? Sebab kau suka. Suka rasa macam apa tu? Macam budu kan mak dia buat macam yang tu. yang tu. Aku suka. Lagi sekali cicah dengan kuah daging. Sebab dia rasa buah. Buah. Sebab kau ambil yang Buah-buah punya. yang binjai sedap. Dia macam masam-masam. Kenapa? tak muntah. Masih rasa durian ke? Itu sebab bau. Aku pun tak boleh bodoh dia. Alright. Last one. Is it good? Tapi ambuyat tu memang tak rasa apa-apa. Jom makan. Saya nak tangkap gambar hantar raprop. Boleh. Okey, tengok sana. Saya kena buat ambuyat lah. Mana? Nak battle prop kita jaga welfare dia. Betul. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sedikit. Sudah, aku sudah dah. Macam mana nak label UM?
Satu. Satu. No, no. UM. Oh, macam ni. Okey. Baru tahu. Walaupun saya UM. Sikit. UM. Okey. Balik kamera. Kita pelik. Mana? Sangat tak? Nak apa jom. Mesti tak puas kan macam ni. Ni DVR-nya.